kamu sampai? Aku datang lambat tadi, tahu kau akan lambat. Tapi kau datang lagi lambat. Bang, kopi satu. Siap. Ni, bank reject semua loan kita. Kau ambil lah kunci van ni. Kau pula pergi minta loan. Asyik aku je buat kerja. Dah lepas ni kau tak payahlah sibuk pergi bank tu minta duit. Dia bukan boleh tolong kita pun. Aku dah ada jalan lah. Jalan macam mana? Cik Azmi. Cik Azmi. Ya, dia dah janji. Dia nak tolong bisnes kita ni. Itu nak jadi tuan kau je. Si tuan apa? Orang tua tu dah cukup kaya dah. Kau dengar cakap aku, dia tu licik macam setan tau. Aku tak nak duit dia. Kenapa kau tak nak pula? Ini aja jalan yang ada, Bat. Dia je nak tolong kita sekarang ni. Aku lagi rela jual buah pinggang daripada ambil duit dia. Kau tak payah cerita pasal buah pinggang lah sekarang ni. Jom, cuba kau dengar ni. Ini aja jalan yang ada. Yang boleh hidupkan balik bisnes kopitiam Abah. Kau dah fikir tak pasal tu? Aku nak pergi KL lepas ni. Pergi jumpa dengan Cik Azmi. Kau jangan main gila boleh? Aku dah janji dengan orang tua tu. Aku tak setuju ni. Kau tak setuju? Kau siapa? Syah, boleh dengar cakap aku tak? Aku tak nak duit dia. Kau percaya je dengan aku boleh tak? Macam mana aku nak percaya cakap kau? Kalau kau tak nak dengar cakap aku. Cik Azmi tu kau tak boleh percaya, nanti dia kaut harta kita. Harta? Harta apa yang kita ada, Bat? Dia tu nak jadikan kita ni macam dia, kau faham tak? Lepas ni kedai kita akan jadi kedai dia. Semua tahulah perangai dia. Itu masalah kau, Bat. Kau ni banyak sangat percaya cerita orang kampung. Diorang semua tak tahu apa, kau tahu tak? Aku ni cuma nak tolong kau je. Kau tak nampak? Betul kau nak buat ni? Bat. Kau percayalah cakap aku. Nanti bila bisnes kopitiam kita ni dah maju, waktu tu kau akan ingat momen ni. Kau akan sedar apa yang aku buat ni semua betul. Takkan jadi ya. Kau nak buat dengan Cik Azmi, aku tak ikut. Memanglah aku tak ajak pun kau pergi jumpa dia. Tak apa, biar aku pergi. Kau jangan risau. Tak, kau tak faham ni. Aku tarik diri. Kau keluarkan nama aku. Kau cakap apa ni, Bat? Bat, kau gila ke apa? Ini kan bisnes kita ni. Bisnes kau. Kita kerja ke mana pun sama aja. Bancuh kopi, bancuh juga. Masak, masak juga. Yang lainnya, orang keliling kita. Aku bahagia
bekerja dengan orang yang aku sayang. Buat dinding. Sudah cerita lah. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada appointment ke? Tak ada. Tapi itulah, Cik Azmi, saya ada benda nak tanya dengan Cik Azmi. Pasal apa? Pasal, Tak apa. Nanti kita sambung. Sementara tu awak tengok dulu semua. Nanti hantar laporan kat saya balik ya. Okey. Syah. Kau janji dulu nak main golf dengan aku konon. Main golf. Sampai hari ni tak jadi-jadi pun. sorry Cik Azmi, sibuk sikit lah. Sibuk? Kalau nak cerita pasal sibuk, aku ni lagi lah. Kau tahu tak, aku kalau boleh, aku nak retire. Aku nak relax-relax, aku nak main golf je. Baguslah, pincin awal. Alah, tak payah risau Cik Azmi. Cik Azmi kan orang kaya. Tapi aku tak naklah bisnes aku ni jahanam. Kau tengoklah, warehouse aku ni. Aku kalau boleh, aku nak usahakan biar berjaya sebelum aku lepaskan. Kau nak cakap apa tadi? Cakaplah. Saya nak tanya pasal van Bru tu. Nak buat apa? Itu kan van saya. Van kau itu van aku lah. Staff aku guna untuk hantar barang tu. Apa pula Cik Azmi? Itu van arwah abah saya. Saya pakai untuk buat berniaga. Kau ni. Tak boleh. Kenapa pula tak boleh? Aku tak boleh bagi kau kontrol aset syarikat sangat, Syah. Kau lupa dulu apa jadi dengan kopitiam kau? Ingat. Tak pernah lupa pun. Kau bagi tak siapa-siapa buat wiring, habis. Terbakar tempat tu. Kau dengan insurans tak ada, dengan apa pun tak ada. Masa tu musim panas Cik Azmi, sebab tu cepat terbakar. Kerja kau tu yang tak pernah kemas, Syah. Baik. Sekarang ni, kau buktikan pada aku yang kau boleh jayakan kafe kita ni. Aku nak bisnes Bru ni berjalan dengan baik. Selepas tu, mungkin aku akan bagi lebih kepercayaan pada kau untuk guna aset syarikat. Sejak bila pula van saya jadi aset syarikat ni? Itu van saya. Ini dunia bisnes. Ini soal pengurusan. Kau bodoh bisnes. Aduh, kau ni. Syah.
Bat. Buat apa sini? 2 tahun tak jumpa aku macam tu je kau tegur. Ni laluan aku pergi kerja. Kau buat apa kat sini? Ada harta karun eh? Sepanjang aku tak ada ni, mak kau ada kat kampung ni ke apa? Ada aku ada keluar juga. Rantau. Lepas tu balik eh. Tak jangkau sekarang ni masuk kan? Boleh lah. Alhamdulillah. Aku ada tengok bisnes kau online. Daripada van sampai ada kafe. Power kau. Capai juga cita-cita kau nak kaya eh? Tak adalah kaya. Boleh lah. Dia pun kafe tu bukan aku punya seorang. Cik Azmi punya juga. Betul lah Bat, apa kau cakap dulu. Orang tu kalau boleh semua benda dia nak sakau. Syah, kau ada semangat Syah. Tapi aku setuju apa yang kau cakap dulu. Yang kau bodoh. Aku tak cakap pun aku bodoh. Kau tak cakap eh? Kau tak cakap, aku cakap lah. Kau memang bodoh. Terburu-buru. Bat, sekurang-kurangnya aku ada usaha. Engkau? Ketinggalan dekat kampung ni, tak tahu apa nak buat. Slow. Dah ikut aku jom. Gimana tak nak aku? Jomlah. Ha? Kau nak ketinggalan macam aku juga ke? Jom lah. Pergilah kau. Macam awet lah mengajuk dia ni. Jom lah. Jom. Assalamualaikum. Salam. Kenapa? Kesian kat aku?
putus tunang. Duduk kampung seorang-seorang. Duduk lah lu. Hari tu aku pergi Aceh. 6 bulan aku kat sana. Jumpa 2 orang budak ni. Punya bin supplier. Cuba try. Baik ni. Ni kan kau nak tunjuk aku? Bukan. Sekejap. Ni. Apa ni? Kau tahu yang abah ada tanah? Tanah apa? 2 ekar. Satu nama kau, satu nama aku. Kalau jual seorang boleh dapat dalam 800 ke 900 ribu juga. Kita masih cakap apa-apa pun sebelum ni. Itulah tu. Kau rasa dia tak sempat beritahu lah, Pat? Tengok ni. Waktu dia beli tanah tu, tadi dia meninggal. Puasa? Aku ingat abah tu mati miskin. Dia nak gila aku cari duit. Sebab aku tak nak lah hidup macam dia. Rupanya. Itulah yang aku tak puas hati dengan dia. Dia beli kembang maju tapi dia tak nak. Bodoh betul lah aku. Sama lah dengan aku. Baik. Aku ada idea. Aku rasa dengan bis yang kau bawa ni, dengan duit yang kita akan ada lepas ni, kita buka kedai baru. Kau nak ke? Mestilah aku nak. Dari dulu aku nak buat benda ni. Engkau? Tak nak? Aku tak tahulah aku ada confident nak buat lagi benda ni. Kau dengar ni. Kita jangan start benda kosong. Kita ambil balik apa yang aku dah bina sebelum ni. Aku nak ambil balik bro.